Finally, Perodua launch Trust dengan harga RM76,100 dan ada banyak orang kata tambah sedikit boleh beli ini kereta, lagi tambah lagi sedikit lagi boleh dapat itu kereta. Tak apa, korang nak beli Trust kan? I kasih kira untuk korang. Dompet korang cukup ke tak untuk bayar sebuah Perodua Trust? So, belum follow Mr. Bank ni kawan, boleh tekan subscribe dekat bawah dan tekan lonceng tu. Dan ada Instagram, TikTok, Facebook, boleh di-followkan. Ya, Perodua Trust dengan dua variant, satu X-Pack dengan RM76,100, lagi satu dengan Hatchback dengan harga RM81,100, lagi satu dengan two-tone color, harga dia dengan RM82,000. So actually perbezaan dengan single tone tak beza banyak. So untuk two-tone color punya, kita kasih gear up, full gear up. Okay, full gear up you perlu bayar RM6,650. You dapat body kit dengan RM2,700, elevate package dengan grill, side mirror, ducktail dengan RM900, seat cover dengan RM1,200 dan dengan fancy RGB light you perlu bayar RM580. Lagi utility package macam door visor dan luggage tray, harga dengan RM510. Wireless charging pad dengan RM350 dan car mat RM300. Lagi last, hook isolator dengan RM110. So total gear up ini dah full lah dengan RM6,650. So total harga kereta dengan RM88,650. Okay, so ini dengan gear up dan two-tone nya. So dengan 3 spek ini, down payment bayar 10%. Untuk X-Pack, you punya down payment perlu bayar RM7,610 dan Hatchback dengan RM8,110. Jika you top up two-tone dan juga gear up, perlu bayar RM8,865. So depends on apa yang you nak. You perlu bayar punya down payment dekat sini. So kita estimate interest dengan 3.5% dan installment dengan 9 tahun. So untuk X variant, you perlu bayar you punya installment dengan RM834. Jika dengan Hatchback, wah, number ini cantik, RM888. Jika two-tone dengan gear up dengan RM972. So bayaran tahunan untuk X-Pack dengan RM10,000. Jika dengan Hatchback dengan RM10,650. Kalau gear up dengan RM11,664. So actually, X-Pack dengan Hatchback, dia punya perbezaan tak banyak sangat, dengan lebih kurang RM600 sahaja. So untuk maintenance bagi Perodua punya kereta memang rendah. Untuk 5 tahun, you perlu bayar punya maintenance hanya RM3,500 saja. So divide ke 5, hanya RM700 setahun. Ui bro, sangat murah. Ya, memang betul. Dengan ini kereta memang bayar maintenance dengan murah. Just that dia punya rim dengan 17 inci, ya mungkin 5 tahun you perlu tukar tayar sebiji dengan RM400. So untuk road tax bayar setahun dengan 120 sahaja. Murah gila. Dan untuk insurance actually lebih kurang dekat 2,000 lebih saja. So kalau you ada NCD dengan 55% convert ke Perodua Trust ini, expect you punya insurance hanya RM1,000 sahaja. Dan kalau head lebih kurang saja. Jika dengan gear up, ya, dengan RM1,100. So total up setahun korang punya expenses, installment setahun, insurance setahun dan juga road tax setahun, lagi maintenance setahun. I'm nak cakap sini kira punya insurance dengan tolak 55% punya NCD. So bagi X-Pack, you setahun punya budget lebih kurang RM12,000 sahaja. Dan untuk Hatchback dengan RM12,550. Kalau dengan gear up, lebih kurang RM13,600. So korang 1 tahun punya budget cost bahagi dengan 12 bulan, sebulan lebih kurang dengan RM987 untuk X-Pack dan RM1,000 RM47 untuk Hatchback. Lagi dengan gear up punya lebih kurang RM1,137.
So, estimate sebulan you perlu bayar dengan ini harga saja. So, apa yang paling penting, korang punya income memang cukup bayar untuk Pro2 Trust ke tak? Kalau play safe dengan 20% of your income, bagi expat dengan RM4,935. Jika dengan hatchback dengan RM5,230. Kalau gear up dengan RM5,685. Yang tengah-tengah 30%, okey, hatchback dengan RM3,300. Kalau hatchback dengan RM3,500. Jika pergi Tutun dan gear up dengan RM3,790. Kalau ambil 40% of your income, ini memang bahaya. Mungkin kereta awak akan kena tolak dan you maybe ada komitmen lain. Ini memang jangan. Kalau korang punya income dekat ini level, jangan sentuh, okey? Tapi kita juga kira untuk you. Expat dengan RM2,500, jika hatchback dengan RM2,600, dan kalau gear up at least RM2,834 baru beri. So korang dah tahu kan perlu bayar berapa sebulan untuk Pro2 Trust ini. Yang tadi I kata, banyak orang yang kata, bayar sedikit you boleh beli ini. Ada orang kata tambah sedikit boleh beli X50, lagi tambah sedikit boleh beli Tigo Cross Hybrid dengan hybrid system, lagi interior yang fancy. Actually, apa-apa kereta pun boleh punya. Tengok apa yang sesuai untuk you. So bagi I rasa Pro2 memang buat apa yang slogan dia lah, building cars people first. I rasa ini kereta memang practical, sesuai untuk small family. Macam yang you mungkin ada 2 anak, belakang dia boleh pasang car seat dan luang cukup besar untuk belakang. Tengah ada aircon vent, lagi boot belakang dengan luang 471 liter. You nak letak luggage untuk balik kampung, actually memang cukup. In terms of powertrain, mungkin you kata, ini bukan Myvi punya engine meh, kenapa letak dekat Pro2 Trust ini? Actually, untuk family usage dan dengan harga ini, I rasa memang cukup lah. Okay, untuk kita tak payah komitmen sangat besar, boleh dapat satu kereta yang selesa. Tadi kita kira itu gear up dengan full mah. So bagi I rasa yang gear up itu apa yang perlu top up bagi satu family. I rasa gear up untuk seat cover RM1,200 dan juga itu luggage tray. Kadang-kala you perlu letak bicycle dekat belakang boot, takut kotor. Itu tambah je ini 2 barang, actually cukup lah untuk sebuah Pro2 Trust ini. So dalam market, dalam segmen ini memang banyak pilihan. Korang punya pilihan yang mana satu? Cuba komen dekat bawah. Dan korang nak tahu dompet korang cukup bayar untuk kereta apa lagi? Juga boleh komen dekat bawah. Dan belum subscribe saya punya kawan, boleh subscribe dekat bawah. Dan follow saya punya Instagram, TikTok, Facebook, semua social media. I sedia link dekat bawah. Dan jika you nak deal untuk Pro2 Trust, boleh PM saja. I sedia link dekat bawah.